guys, so hari ni aku dekat Tycoon Tyre PJ nak tukar tayar motor aku. So tayar motor aku ada slash tadi tu. So ni aku tengah tukar. Tu pun kat sini tak ada stok. So aku beli online tayar Michelin Commander. So ni Commander 6 yang ni. Michelin Commander 6, Commander 3. So ni yang koyak tu. Biasa. Ni dia. Dia koyak. So koyak ni saya kena tukar sebab dia nampak dawai kat dalam. So dah halang tukar depan, tukar depan belakang terus. Kena tunggu dalam sejam macam tu. Oh siap. Dia mah tunggu. Aku kalau ada mesin tayar tu, aku buat sendiri lah tayar ni. Tapi tu lah, salah satu benda yang tak boleh buat sendiri, tukar tayar lah. Sebab sebelum ni apa-apa pun, tukar absorber, pasang fairing semua aku buat sendiri. Semua tayar tak ada mesin. So kena tukar kedai. Aku rasa dia charge RM70 satu tayar. Tak tahu lah, jadi tengok. So ni yang koyak tu. Kat dalam tak ada apa-apa pun, tapi tu lah. Tayar ni bunga tebal lagi. Rasa tu lah. Sedih lah, rugi lah. Mana lah boleh koyak. Bunga elok lagi. Tapi tu lah nak buat macam mana. Kita kena layan je benda macam ni. So tayar ni mungkin aku akan bawa balik buat kenangan. Tayar pertama Scorcher 31 ada tulis Harley Davidson. Harley Davidson. So, tu bawa balik depan belakang. Kukut kalau apa jadi, boleh pakai balik. Kukut, tak tahu. Depan boleh pakai balik. Belakang ni bahaya sikit sebab dia dah koyak. Takut dia bawa-bawa, tayar panas, dia terus koyak besar, habis bocor tengah jalan. So, tu dia. Untuk menjawab soalan berapa harga tayar Harley Davidson ni, kalau korang beli dekat Tycoon ni, macam tayar aku saya belakang 150, 80, 16, B16, RM885 untuk Michelin Commander 3. Kalau tayar depan aku 190, 19, dia punya tu harga dia RM580. So tu harga tayar Michelin Commander 3. So korang boleh beli yang murah sikit macam Scorcher murah sikit yang pakai tu. Kalau ada Simco XR777 pun murah sikit. Tapi aku beli online sebab kedai tak ada stok. So online aku beli tu dalam 1,200 juga sebab ada diskaun dengan Shopee. Nanti aku share link kat bawah kalau korang nak beli. Setelah harga dia tayar dia bisa. Sebab kali Davidson ni berharga maintenance dia. Insurans dia aku baru check sebab aku dah pakai tayar pula. Aku dah pakai motor ni setahun. Insurans dia dalam 1,300 ke 1,800 ke 2,000 pun ada. Yang rotate 300.5. So nak pakai Harley kena kira-kira lah 2,000. Okay guys, dia pun dah siap pasang. Kena tunggu dalam 30 minit sejam macam tu sebab tak ada orang pagi-pagi. So tadi bayar RM60. So nak pasang tayar depan belakang RM60 sebab bawa tayar sendiri. So aku pun nak balik. And hari ni video sampai sini je. Aku tak ada nak buat ride impression. So tu mungkin next video. So tu je guys. Kalau soalan macam biasa tanya kat komen, jangan lupa like, subscribe and share. Peace.